tak rasa. Dia panggil numbness. Tapi dia panggil emotional numbness. So, bila dia berlaku you all, otak kita akan aktifkan, otak kita ada mode kan, aircon ada mode kan. Mode tu, kalau kereta kita nak sport ke, nak ekonomi ke, kan lagu. So, otak kita aktifkan mode beku, freeze. Bila kita terlampau sakit. You terlampau sakit, asyik kena your marriage, perkahwinan sangat teruk, atau ibu bapa sangat garang, whatever, pengalaman you sangat-sangat teruk, trauma, you jadi numb. Dia panggil emotional numbness. You know why? Sebab kita ada satu serum, satu saraf, dorsal vagus dia panggil, dia take over, maka jantung kita tak sihat, hormon cinta pun menurun, dan boleh nak beritahu, siapa tengah stres sekarang ni? Rasa tak rasa apa-apa, cuba buat sama-sama. Tarik nafas. Lepas, Allah. Lepas, tarik nafas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikut bunda. Tahan 7 saat. Lepas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarik nafas. Lepas. Okey, cuba dengar suara bonda lain tak? Lepas bonda bernafas, suara bonda jadi lembut tak you all? Perhatikan.